apakah cara ataupun apakah nasihat yang boleh diberikan kepada para youth Rahman ni untuk preparekan diri dia secara mental ataupun secara emosi supaya jumpa ketenangan untuk nak ke Tanah Suci tu? Selalunya seorang jemaah tu biasanya macam bagaimana dia perlu menguruskan dia punya keuangan sebelum nak pergi tu. Contohnya dia dah tahu nama telah dipanggil, dan apabila dia melihat dia punya baki akaun lah tak berapa memberansangkan lah orang kata, tapi kalau tak silap saya lah Haji tabur haji dia juga orang kata menapis, kayaknya dia ada berapa certain amount kan baru nama tu layak untuk dipanggil kan. Andai kata dia lepas dan nama dia telah dipanggil, tapi masih dia pun tahu kekurangan dari segi bekalan keuangan tu, apakah cara ataupun apakah nasihat yang boleh diberikan kepada para youth Rahman ni untuk preparekan diri dia secara mental ataupun secara emosi supaya jumpa ketenangan tu untuk nak ke Tanah Suci tu? Okey, dari segi kewangan tu, bagi saya yakin pada jemaah-jemaah haji atau bakal-bakal haji ni, bila nama dah panggil, sesungguhnya mereka pasti akan excited. Betul, teruja. Teruja. Mungkin ada yang rasa tak percaya adakah betul ke waktu dia, kan. Saya yakin jemaah-jemaah haji ni akan berusaha untuk memenuhi kriteria tu. Selain daripada kalau katakan tadi kata tak cukup kan, kita boleh tengok inisiatif yang ditawarkan oleh KWSP sendiri pun ada. Tapi yang tu dia akan ada syarat-syarat dia. Boleh tengok pada KWSP punya website lah, berapa yang ditawarkan untuk bakal haji tahun semasa lah. Tapi kalau tak silap saya maksimum 3,000 lah. 3,000. Faham.